Disclaimer. Forex trading involves significant risk, including the potential loss of all invested capital, and is not suitable for all investors. Please trade responsibly and seek professional advice if needed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya lagi untuk segmen Trading 101 Chapter 2. So, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok kita punya nota. Jom. Okay, so kita berada dalam Chapter 2. Okay, Chapter 2. So, pada episod lepas kita dah belajar 3 bacaan asas untuk trading. Okay, yang di mana terakhirnya adalah market structure. So, pada episod kali ini kita akan belajar tentang market structure hack. Okay, rahsia menganalisis pergerakan pasaran yang semua trader patut tahu. Okay. So, apa itu market structure? Apa itu market structure? Market structure merujuk kepada cara pergerakan harga dalam pasaran dibentuk melalui corak ataupun pattern tertentu yang menggambarkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Dalam dunia trading, memahami market struktur pasaran adalah kunci untuk mengesan arah aliran harga dan mencari peluang entry dan exit yang menguntungkan. Bla bla bla, panjang Okey. So, senang cerita market structure ni lah dia. Market structure adalah trend. Alright. So, macam kata-kata ada quotes dalam trading atau dalam finance kan, untuk trader. Trend is your friend. So, macam mana kita nak mengenali trend adalah melalui market structure. Okay. So, the market structure ni ada beberapa jenis. Okay. Yang asas dia adalah uptrend, downtrend dan juga sideways ataupun consolidation ataupun keseimbangan. Uptrend dan downtrend ni adalah imbalance. Kan kita dah belajar pada episod lepas, iaitu imbalance dan balance. So uptrend, trend menaik, terbentuk apabila harga mencipta higher high dan higher low secara berterusan. Ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Okey, downtrend pula dia akan mencipta lower high dan lower low. Okey, dia buat lower high, dia buat low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Okey. Manakala sideways atau consolidation, dia tak macam mana dia takkan mencipta high dia atau agak mengelirukan. Tapi sebenarnya tak mengeliru, dia bermain dalam range yang samalah, secara mendatar ataupun secara diagonal. Okey. Jadi apabila harga bergerak dalam range tertentu tanpa mencipta high atau lower low yang jelas, dia ada cipta ke lower higher high. Lepas tu dia boleh buat lah lower low. Lepas tu kadang kejap lagi kan dia buat lower high pula. Dia berterabur sikit. Okay. So, dalam market structure ni dia ada 4 pattern yang asas. Okay, 4 pattern yang asas. Inilah pattern dia. Di mana saya akan pecahkan kepada 2 kategori, iaitu continuation. Okay, dalam trend ni dia ada continuation dan juga dia ada reversal. Dia ada 2 je. 2 ni, kita pegang 2 ni. Lepas tu baru dia jadi kepada 4 ni lah. So, seperti biasa macam yang saya buat sebelum pada episod yang lepas, iaitu bila color dia warna hijau, warna dia warna hijau adalah untuk uptrend dan warna merah untuk downtrend. So senang nak tanam dalam kepala kan. Okay. So untuk continuation kita ada 2 pattern dan reversal pun ada 2 pattern yang sering berlaku berulang-ulang di dalam market. Dalam market structure ni dia adalah benda yang berulang-ulang, pattern yang berulang-ulang. Okay. So dia ada continuation ataupun dia panggil kesinambungan, dia nak sambung ataupun reversal. Reversal punya pattern. So kalau kita tengok dekat continuation ni, kita ada RBR ataupun rally based rally. Okey, pergerakan harga naik atau dikenali sebagai rally berhenti sebentar di kawasan base dan naik lagi rally. Okey, so maknanya dia buat rally, dia buat base jat, dia rally. Okey, rally menunjukkan tekanan belian lebih dominan. So ni uptrend lah, digunakan untuk mencari peluang dalam uptrend, mencari buy lah. So kalau kita trend is our friend, so kalau trend tu adalah uptrend, kita akan mencari peluang-peluang untuk buy. Alright. So kalau kita cari peluang untuk sell, saya tak kata salah.
Tapi kita kena memahami dulu kenapa kita kena sell, kenapa kita kena buy di dalam uptrend. Alright. Untuk penurunan pula, dia diberi terbalik je daripada rally base rally, dipanggil drop base drop. Okey, pergerakan harga jatuh, drop, berhenti sebentar di kawasan base. So dia akan buat base, lepas tu dia jatuh lagi. Drop menunjukkan tekanan jualan yang konsisten, digunakan untuk mencari peluang kesinambungan downtrend. Maknanya untuk tambah lauk lah senang cerita. Ataupun confirmation. Bila trend tu dah ada confirmation, kita masuk je tanpa prejudice. Okey, untuk reversal punya pattern pula, kita ada drop base rally, dia jatuh dulu, dia buat base, lepas tu dia rally. Dan juga rally base drop, dia naik, dia buat base, lepas tu dia drop. Simple. So kejap lagi kita akan tengok macam mana rupa sebenarnya 4 pattern ni. Okey, tapi sebelum kita faham 4 pattern ni, kita kena tahu dua fungsi. Alright, dua type lah, dua cara. Macam mana nak cakap? Senang cerita dua ni lah. Daripada dua ni baru dia jadi 4. So kita slow Pergerakan harga jatuh, dia turun dulu, berhenti sebentar di kawasan base. Maknanya dia buat base, dia buat indecision market, lepas tu dia naik. Okey, rally adalah menaik, drop adalah kejatuhan. Rally menunjukkan permintaan meningkat, digunakan untuk mencari peluang pembalikan trend ke atas. Ni reversal. So ramai yang mencari sniper entry. Untuk trader yang sniper entry atau swing trader, dia akan cari peluang-peluang di kat reversal ni lah. Okey, pergerakan harga naik, rally, berhenti sebentar di kawasan base, kemudian melakukan kejatuhan dengan pantas. Ni pun pattern yang berulang. Okey, drop menunjukkan tekanan jualan yang lebih dominan, digunakan untuk mencari peluang-peluang sell dalam downtrend. Okey, clear Alright. So kita pergi next. Ni dia RBR atau rally based rally. Okey, rally based rally ialah pola pergerakan harga di mana harga naik. Ni sama ayat dia tadi. Okey, dan kemudian meneruskan kenaikan rally dengan momentum yang kuat. So dia membuat imbalance. Okey, sebenarnya rally based rally ni apabila dia dimulakan, dia tak kisahlah dekat belakang ni daripada jatuh ke, dia daripada bawah ke. So dia adalah imbalance yang kuat. Selepas tu dia buat base. Ni contoh contoh. Pada base ni dia akan buat accumulation phase. Atau pengumpulan order. Alright. Kemudian kat sini masa market indecision tu, market tak boleh buat decision apa-apa, dia melakukan pemecahan. So kalau dia naik atas, dia buat, kalau kita episod lepas kita dah belajar pemecahan resistance. Resistance dalam base tu. Okey, dan kemudian dia membuat kembali imbalance. Itu dia rally base rally. Okey, ciri-ciri utama pergerakan menaik yang menunjukkan tekanan belian lebih dominan. Maknanya buy lah. Okey, base adalah zon konsolidasi kecil dengan candle kecil, menandakan kawasan permintaan, demand zone. Okey, base ni kita akan tandakan dia sebagai demand zone. Nak masuk kat sini pun boleh, tapi kita tahu ke dia nak pecah ke atas atau pecah ke bawah, tu kita akan bincang dalam episod-episod yang seterusnya lah. Alright. Okay, so base akan disentiasa dalam rally base rally adalah demand zone. Okay, rally kedua harga keluar dari base dengan momentum bullish. Okay, kepentingan RBR dalam trading, base sebagai demand zone. Kawasan base sering menjadi zon permintaan di mana pembeli aktif untuk menyokong kenaikan harga. Okay, rally kedua menunjukkan tekanan belian yang lebih kukuh sesuai untuk peluang entry buy. Okay, so kejap lagi saya akan explain macam mana, bukan secara detail lah. Kita tengok kenapa dekat dalam base ni dia boleh panggil accumulation phase semua. Okay, kita kembali kedua pula, drop base rally. Okay, ni masih lagi dalam uptrend. Ni reversal. Ni adalah continuation pattern. Alright, continue. Dia dah buat uptrend, lepas tu dia relax kejap, buat lagi uptrend. Tu continuation lah. Dan pula ini berbeza, dia adalah reversal. So dia daripada downtrend ataupun kejatuhan, drop, imbalance ni, dia melakukan base, kemudian dia buat rally imbalance.
Nampak tak? Dia daripada atas, dia turun, dia buat base, dia buat pembalikan arah. So kalau dia buat penurunan pula, dia jadi drop base drop lah. Okay, drop base rally adalah pola pergerakan harga di mana harga jatuh, berhenti seketika di kawasan base, zone consolidation, kemudian naik rally dengan momentum yang kuat. Okay, pola ini menunjukkan bahawa selepas penurunan yang tajam, harga mula memperoleh kekuatan belian yang lebih tinggi, menandakan pembalikan arah. Okay, so ni basic dia lah. Basic dia. So sebenarnya, okay, ini adalah untuk uptrend Apa yang berada dalam base ni? Kalau kita nak tahu apa yang berada dalam base ni, adalah dekat sinilah big player ataupun institution membuat dia bukanlah panggil manipulasi. Dalam ni lah big player punya order. Okey, nanti episod seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak tengok liquidity footprint lah. Liquidity footprint. Alright, so dalam base ni akan berlaku macam-macam signal. Macam-macam signal ada dan macam-macam setup. Signal dan setup lah. Okay, signal dan setup akan berlaku di dalam base. Okay, so big player punya order. Katalah kita terlempas entry dekat sini. So, tiba-tiba dia keluar imbalance. So kat sini dia akan bertanda sebagai demand zone yang dia cakap ni. Kenapa demand zone? Sebab harga akan kembali semula ke kawasan ni dan kat situ kita boleh entry. Entry buy lah. Kalau demand zone adalah untuk buy, supply zone untuk sell. Tanpa ragu-ragu. Sebab apa? Sebab dia kalau dari segi fundamental dia, okey, dekat base ni ada big player punya order. Big player ni dia tak nak rugi. Kalau tuan-tuan dan anda semua nak tahu, dalam base ni big player dia tak nak rugi. So bila price datang balik dekat kawasan dia punya order ni, big player punya order, so big player ni akan push balik harga ke atas lah. Andai kata dia di-break kan, boleh jadi ada possibility untuk dia di-break kan. Kalau tiba-tiba dia datang balik, dia bocor ke bawah, itu menandakan big player ni dia dah TP lah. Itu dia secara fundamental lah. Tapi kita nak belajar teknikal. Fundamental saya tak berapa mahir lagi lah. Okay, so kalau kat sini pula pun sama. Okay, dah lepas turun. Lepas tu market tak boleh buat decision. Nak pergi atas ke nak pergi bawah. Nak pergi atas ke nak pergi bawah. So big player akan letak dia punya order untuk push harga ke atas. So pentingnya demand dengan supply zone ni, sebab dekat dalam tu akan ada big player punya order. Okay, kita beralih kepada continuation untuk downtrend, iaitu drop base drop ataupun DBD. Harga datang daripada atas, membentuk imbalance dan kemudian membuat base. Kat sini harga akan berhenti. Contoh, kalau ni dia dalam masa, kalau ni adalah time frame 1 jam, kat sini price akan buat dalam masa 1, 2, 3 jam. Dalam 3 jam tu yang kita perlu decide. Okay, big player akan decide. Alright, so dia akan buat base kat sini. Base ni akan dipanggil supply zone ataupun ni zone bekalan, di mana penjual mengumpul posisi, ataupun distribution phase. Alright, kemudian dia melakukan pemecahan support dalam base itu dan membentuk imbalance ke bawah. Okay, kita clear kat sini. Alright, so kita pergi yang ke seterusnya. Okay, apabila rally base drop, iaitu reversal punya pattern. Okay, berasal daripada rally kenaikan, kemudian melakukan price buat base dekat sini. So kat sini kita boleh tandakan sebagai kita punya supply zone. Kemudian berlakunya pemecahan support di dalam base dan melakukan imbalance ke bawah. Okay, simple. Itu je hack dia dulu. Hack ni panjang lah. Okay, market structure. Masih lagi dalam market structure sebab bila pemahaman market structure ni makin mantap, dan makin mantap kita punya trading lah. So jom kita tengok macam mana nak tanda, macam mana kita nak kenal pasti 4 pattern ni.
Alright. Macam mana kita nak kena pasti 4 pattern ni? Jom kita tengok dekat kita punya chart. Alright. So kat sini kita boleh tengok. Okay. Saya ambil daripada sini. Okay. So dekat sini kita ada swing low lah. Ataupun lower low lah. Kan. Lower low kat sini. Kalau nak tandakan nak panah ke apa ke, boleh ikut. Pergi ke high. So saya padam balik ni. High. Okay, lepas tu kita tarik trend line kan, daripada bawah ni, cari paling bawah sekali. So dia pergi kat sini. Lepas tu dia melakukan pergerakan yang macam ni. Nampak tak? Dia buat rally, base, rally. So mana kita nak tandakan base dia? Kalau kita nak tandakan base, katalah ni dekat H4 kan, kita pergi dekat H1. Ni H1 dia. Tu H1. Dia lari pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. So kita dah belajar kan, ni candle. Candle ni adalah candle imbalance, ni balance, ni imbalance. So kita kena cari balance dia. So itu kita akan tandakan sebagai supply zone. Supply zone. Ni boleh jadi supply zone sebab apabila price kembali balik dalam, kita tanda di color merah. So ni kita ada rally, base, drop. Okay. Ni saya tanda sampai hujung ni lah sebab dia masuk balik kan. So kat mana rally dia? So daripada low ni ke high ni, inilah rally. Lepas tu dia buat base. Okay, dia buat base. Kemudian dia buat drop. Kita ambil drop kat sini lah. So bila kita jumpa base, kita kena tandakan. Lepas tu kita kena tengok price action. Okay, price action ni tak apa. Dalam next episode nanti kita belajar. Okay, apabila berlakunya pemecahan support. Nampak tak? Pemecahan support. So ni lah kawasan dia. Besar juga dalam 70 pip base dia. Kemudian dia melakukan pemecahan support. Sebab bila dia pecahkan support, dia kena pecahkan dengan body. Mula dia dah buat dah. Lepas tu dia naik balik. Okay, zone yang dekat atas ni, atas daripada base ni, ini dia panggil nama dia MPL ataupun manipulation zone. Itu pun nanti kita akan belajar dalam next episode. Cuma hari ni kita nak tengok rally, base, drop. Kemudian dekat base tu kita tandakan, itu akan menjadi entry yang terbaik. Okay. So nampak, kita boleh tengok ni. Dia buat drop, dia patah balik, price datang balik dekat situ. Kat situ kita boleh buat order. Sebab apa? Okay, dekat di manipulation zone yang dekat atas ni, ada big player punya order. Dia ni akan pertahankan. Kalau big player ni, untuk dia push harga, kadang-kadang big player tak semua yang ada duit juga. Dia akan tunggu duit-duit yang daripada market lah. Marketnya circulation punya modal untuk dia push harga dia ke bawah sebenarnya. Alright. So contoh dekat sini, contoh saya bagi kat sini, dia buat rally kan, kenaikan rally, base, drop. Ni drop dia. Sebab dia takkan seindah macam mana yang kita tengok dalam nota. Takkan seindah macam dalam nota. Ni
akan berlaku di daily. Nampak tak? Rally. Dia lagi jelas. Rally, dia buat base. Lepas tu dia buat drop. Ni drop dia. Ni dia punya base lah. Contoh kan. Lepas tu price datang balik. Kat sini dia akan masuk balik dalam base, tak berjaya memecahkan resistance. Dia tak berjaya memecahkan resistance. Lalu dia pun turun. So kita punya zone yang 70 pip tadi akan memberi reward yang 1300 pip. Maknanya kita risk dalam 70 pip. 70 pip kita punya risk. Kita punya reward adalah 1000 berapa jadi 300 pip 1300 pip. So inilah cara dia. Lepas tu kalau kita tengok kita punya time frame pula, andai kata kita entry dekat sini, kita bolehlah swing dalam 10 ke 11 hari. Lepas 11 hari TP lah. Kan. Lepas tu kat sini pula kita tengok. Saya buka H4 lah Okey. Sini adalah rally, base, drop. Dia buat lagi rally, base, drop. Drop. Okey. Untuk continuation pula. Okey So ni rally. Kita ambil daripada sini lah, senang. Rally. Tu dia. Lepas tu dia buat drop. Ataupun ke sini. Drop. Ni adalah base. Okey boleh faham boleh clear Kemudian dia buat rally balik, masuk balik dalam base. Nampak tak? Pergerakan yang berulang. Base, rally, base, drop. Okey. So, ni rally. Tak apa. Hari ni kita conteng-conteng chart ni. Tak ada siapa nak marah. Lepas tu kita ada drop. And then dekat sini kita ada base. Ada lagi base. Ni akan jadi supply zone lah. Cuma nak ambil lagi sharp kan. Ambil lah kat sini. So kat sini ada base. Kita tarik. Mana kod tahu kod dia datang balik, kita boleh melakukan entry. Ni drop, base, drop sampai bawah. Nampak tak? Okay, so kat sini daripada drop ni tak kemas lah drop. Daripada drop dia buat base pula dekat sini dan gagal memecahkan support. So macam mana kita nak tanda? Kita tanda je dulu. Kita ambil candle kecil-kecil, dia tanda je. Paling best kita tanda lah candle yang paling last tu macam ni kan. Dia ada bullish engulfing. Selalunya orang tandakan base gunakan engulfing je. Itu pun nanti kita akan belajar. Nanti saya akan ajar lah. Banyak lagi episod kita. So kat sini ada base. Lepas tu gagal memecahkan support. Kita dah belajar kan apa itu support. Support adalah shadow. Shadow yang berada di low kan. Sebab apa? Dia buat jarum je. Dia buat shadow saja. Dia tak memecahkan secara body. Pemecahan support dan resistance kenalah dengan body. Macam episod chapter 1 kita belajar pasal candlestick tu. That's why candlestick tu penting. So kat sini dia buat base. So daripada sini pula dia buat rally. Lepas tu pergilah masuk dekat kita punya supply zone tadi. Kan? Supply zone berjaya. Dia berjaya. Mula dia melakukan pemecahan resistance. Kemudian dia buat pemecahan support. Tapi malangnya. Okey. Tapi malangnya dia tak berjaya memecahkan
dia punya lower high. Sebab tu penting market structure. So kita kena kenal lower high. Mana lower high? Apabila market tidak berjaya memecahkan lower high, maka trend yang akan trend dia adalah dalam keadaan uptrend. Okey, bila dalam keadaan lower high pula, higher high, high low, lower high, silap. Tak maaf high low. Dia tak berjaya memecahkan higher low yang sebelum dia. Dan dia membuat higher high yang baru. Okey. So kawasan base ni tadi dia sudah bertukar sifat. Dia menjadi daripada supply zone. Supply zone tadi, ni kita kena tanda, tulis apa kita tulis conteng ni supply zone. Supply zone. Supply zone ni, lepas tu kat sini pun ada supply zone. Sebab apa dia jadi supply zone? Sebab dia ada drop, base, drop. Tapi supply zone ni berjaya dipecahkan dan bertukar sifat menjadi demand zone. Dia kena macam tu lah. Tukar pula jadi demand. Jadi kawasan-kawasan untuk entry buy lah. Kita lukis je dulu. Lukis je. So ni pun kita boleh tarik. Adakah price datang kembali? Saya tak best lah tukar. Ni kena buat jadi dia ada nama dia sebenarnya, swap zone. Tapi kita biarlah dulu dia jadi supply. Kita nak belajar kan. Supply. Patutnya tempat untuk sell, tapi dia boleh bertukar sifat menjadi tempat untuk buy. Sebab apa dia jadi tempat buy? Dia dah dipecahkan resisten dia. Tak bermakna zone tu tak berguna lagi So kat sini ni body demand zone. Dia macam ni lah. Always look to the left. Dengar ayat tu. Ni base ni nama dia demand zone. So kita biarkan dia dulu. Okey, kita follow. Sebab kat sini pula dia buat base pula kat sini. Nampak tak? So kat sini kita biar je dulu. Dia buat macam ni, kita tanda je lah base. Ni pun boleh dikatakan base juga. Sebab apa? Dia buat rally. Apa itu base? Berhenti sekejap. Kan? Ni pun base. Alamak. Mana dia pergi? Okay, base. Ni adalah demand zone. Lepas tu price tak datang. Dah tak datang balik kat situ. Tak apa. Kita tunggu yang lain. So price daripada sini dia dah buat base, dia buat rally. Jadilah rally. Base rally. Okay. So dekat base ni, kalau ikut balik kita punya market structure punya yang basic tu, okay, rally ni adalah kawasan-kawasan higher low. Dia buat higher high, higher low tu akan jadi base. Kalau drop base, drop ni pula lower low, lower high, lower low. Okay. So kat sini dia buat lagi base. Nampak tak ada buat base ni? Kenapa saya cakap base? Sebab candle dia pendek-pendek. Candle dia pendek-pendek. Ataupun ni sharp-sharp lah kan. Tapi saya suka tanda kat sini. Ada sebab dia, nanti saya ajar lah. Dia buat lagi base. So dia
kalau continuation ni, dia bukan rally base rally. Okey dah, betul dah habis. Dia boleh jadi rally base lagi, rally lagi. Faham So market ni adalah dynamic. Dia buat base. Mula dia pergi kat sini, dia pecah kan. Tapi dia datang je, dia pecah kan. Dia dah pecahkan supply zone yang lama ni. Dah kena pecah dah. Okey. Dah lah pecah, lepas tu dia buat base baru pula kat sini. So kat sini adalah rally. Ni pun rally. Kita tanda macam ni lah, rally. So saya lukis kotak lagi satu untuk hijau. Alright. Untuk tujuan educational purpose only. Okay. Nak bagi faham market bergerak macam mana. Nampak tak? Ni agak kalau kecil ni sangat ni. Kita tanda lah susah-susah ni. So dia buat base kat sini. Nampak tak? Price datang balik. Ada entry kat sini. Ada setup kat situ. Dia buat lagi rally. So buat jadilah demand zone. Jadilah base. Ni pun rally lagi. Ni pun rally lagi. So ni dalam keadaan ranging lah. Dalam keadaan ranging. So kalau kita tengok pada daily, dia akan jadi rata. Dia jadi rata. Okay. Tapi kenapa kita tengok dulu dengan H4 ni, kita tengok pergerakan market ni, pergerakan. So daripada sini dia buat rally, lepas tu dia buat drop. And bila dia buat drop, rally base drop. Akan ada base dekat sini, cuma dekat H4 kita nak cari base dekat mana, kita kena cari dekat time frame M15. So kalau dia bagi lagi lah, so kita tengok ada ke tak. Kalau tak ada rezeki lah. Ada ke tak? Ada ke tak? Oh, ada. Ni dia. Alhamdulillah. So ni base dia. Mana base dia? Kita ambil je ni, bearish engulfing ni. Kan? Candle yang ditelan. Tu nanti saya akan cover bab-bab. So ni base dia. M15. Yeah. Tapi ni adalah supply zone. Supply zone. So saya ni pemalas sikit saya main. Ni supply zone. Kita tarik. Ni supply zone. Ada supply zone kat sini. Ni H1 tadi. Lebih kurang lah besar pula. Ni kalau nak tepat-tepat tu memang kena rajin shadow to shadow kita kena tanda. So ni supply zone. Dia buat supply zone dekat sini. Supply zone ni adalah base. Kemudian dia turun. Si padam ni semak pula. Dalam 400 pip. Masuk pula ke base yang continuation tadi, rally base rally tadi. Bolehlah buy di sini dan melakukan rally semula. Kemudian memecahkan supply zone yang dekat sini. Nampak tak? So macam ni lah pergerakan dia untuk bagi faham. So ni saya dah tak tanda lah high, lower high tu apa semua. Sebab kita nak tengok macam kita belajar tadi, rally, base, drop, lepas tu rally, base, drop, drop, base, drop, drop, base, rally, rally, base, rally. Cukup kan? So kita ada drop, base, drop kat sini, kita ada drop, base, rally dekat sini, kita ada rally, base, drop kat sini. Atau kat sini rally, base, drop. Lepas tu kita ada rally, base, rally. Cukup untuk 4 itu. So kita ada continuation pattern, kita ada reversal pattern, continuation pattern, reversal pattern. Sini ada reversal pattern. So tak cukup lagi, kita sambung lagi. Kita sambung. Okay, kat sini dia dah buat rally. Lepas tu dia buat drop kat sini. Mana drop saya punya tulisan? Ni. Ada drop.
Dah buat drop, dia buat rally pula, masuk pula dalam base ni. Dia rally lah. Lepas tu dia buat base kat sini. Lepas tu kat mana drop dia? Panjang kat base dia ni. Kan? Kalau kita tanda supply zone dia. Tu dia. So kat sini ada supply zone. So base ni saya tulis supply zone dengan demand zone je lah So dekat sini price melakukan drop semula. Nampak tak? Drop. Bila dia drop, kita look to the left. Katalah demand ni dipecahkan. Ada lagi demand di sini. Tapi malangnya tak sampai. Tapi macam mana dia boleh pergi kat sini? Dia kena lagi detail lah. Sebab kat sini ada rally, base rally. So ada satu zone dekat sini. Nampak tak? Sebab tu penting kita kena mengenal pattern ni. Dia ambil dekat sini guys. So dia ambil dekat sini. So kita tandakan kali hijau. Dia tak seindah apa yang saya cerita dalam nota. Sebab tu kita kena tengok juga dekat live chart. So kenapa dia pecahkan ni? Kemungkinan di sini ada berlakunya manipulation. Macam mana kita nak tahu manipulation? So kat sini saya boleh buat teaser sikit. Kat sini adalah demand zone yang di-create oleh institution. Okay. Macam mana nak tukar dia punya feel lah. Saya tukar colour kuning lah kot. Boleh tak? Kuning. Okay. Dekat sini apa yang institution buat, sini dia buat demand zone dia, dan sini dia buat manipulation zone. Nampak tak ada yang terlebih dekat bawah ni? Atau diorang selalu panggil adalah fake out. Sebenarnya kini adalah MPL zone. Memang ini sini adalah entry-entry yang paling high risk sekali dan high reward. Sini adalah OTE dan di atas adalah reward zone. Itu nanti kita akan belajar. Sebab dekat dalam ni, dekat dalam base ni kita ada pecahan lagi, iaitu kita ada change of character level dan juga liquidity sweep atau manipulation punya level lah. Ataupun dia panggil maximum pain level, MPL. Manipulation zone, liquidity sweep. So banyak. Alright. So kita hold dulu. Nanti kita sambung episod yang ni. Kita tengok yang ni pula. Dekat sini bila dia dah buat drop, dia buat base pula dekat sini. Dia macam sambung je base yang daripada ujung ni untuk buat base kat sini. Tandakan je macam ni. So kat sini pun ada demand zone. Lepas tu price pun naik lah, terkedek kan. Dia buat rally. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah ke sini. Betul. Drop, base, rally. Ini pun kita boleh panggil rally, base, rally. Kalau nak lagi kemas kan, rally. Ni base. Kan. Dah tukar lah colour dia. Ada buat demand zone lagi. Lepas tu dia buat rally lagi. Rally. Mana rally? Ni rally. Ni rally. Lepas tu dia buat base lagi. Kenapa dia boleh kata ke base? Sebab dia tak pecahkan higher low yang sebelumnya. Okay. Dia tak pecahkan higher low yang sebelumnya. Ni ada base kat sini. Nampak ni ada base. Ni dia rally, base rally. Dalam rally, base rally ada race rally, base rally lagi. Dalam rally, base rally pun boleh ada drop, base rally juga. So kita kena precise kan menggunakan time frame kecil lah. Ni nampak dia ada demand zone kat sini. Kemudian price pun melakukan rally yang seterusnya. Simple as pimple. Tapi bila kita buat benda yang dah jadi, memang simple Sebab saya nak menceritakan, kita nak
kita punya ni kan kita punya ni kan tajuk kan market structure, macam mana pergerakan market. Macam inilah pergerakan market untuk yang asas. Asas dia, kita bagi asas dulu. Okey. So boleh faham, boleh clear. Dekat sini dia buat lagi base, tapi dia dah naik atas sebab ni masa ni tak silap all time high yang baru kot. All time high yang baru. Lepas tu dia pecah kan ni. So begitulah seterusnya. So apabila kita dah faham, okay, untuk 4 pattern ni, mana satu reversal, mana satu continuation, kita dah boleh tandakan macam ni lah. Alright, and then kita boleh mencari zone-zone yang terbaik, zone-zone yang terbaik untuk kita entry. Okay, tapi untuk exit saya tak ajar lagi, itu nanti episod yang akan datang lah. Okay, kalau kita dah tahu entry, mana kita nak exit, lain lah. Market dah jadi macam ni, kita tahulah, oh dia exit kat sini. Okay, so itu saja untuk episod kali ni. Alright, kita akan InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang chapter ketiga. Okay, chapter ketiga nanti saya tengok nota balik apa yang nak diajar. Okay, so saya harap konten ini bermanfaat dan boleh memberikan idea. So kepada anda yang sana, kalau anda suka dengan konten saya macam ni, anda suka kan education yang macam ni, okay, anda boleh subscribe dan like video saya, and then boleh share dengan kawan-kawan trader yang lain. So andai kata ada tersalah kata kasar bahasa atau tersilap fakta daripada saya memohon maaf. Itu adalah daripada kesilapan saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.